Assalamualaikum semua. Hari ni kita semua nak pergi mana? Mancing! Mancing dekat mana? Sawah. Mancing dekat sawah. Okey, hari ni kita orang nak pergi mancing dekat sawah. Sarawak pula. Dekat sawah bawa budak-budak ni. Budak-budak ni sibuk lagi mancing. Jom kita pergi mancing dekat sawah. Jom. Masuk kereta. Jom masuk kereta. Ayolah. Kereta besar pun tak cukup. Ya, sabar sekejap. Sabar dulu. Selitkan dulu. Kita bawa. Jom. Jom pergi mancing. Alright. Ya. Okey, singgah sekejap. Dekat kedai di Sahak ni. Beli pokok-pokok, beli air ke, atau bawa pergi mancing. Jom. Kita cari, ada tak dia kepek? Ada. Cari kunyap-kunyap. Ambil lah 2. 2 lagi? Takut lapar. Nak beli roti? Boleh je. Tapi roti tak banyak. Boleh lah. Roti bekal makan. Gop, beli roti lagi? Lagi nak beli apa? Kopok. Balik keropok. Tak. Super ring ni. Super ring. Kalau yang tu senang sikit nak makan. Air kena beli. Haus tak ada air. Cari air. Kita ada satu. Alright, dah. Jom ya. Dah nak kecil. Gula. Air keropok putih. Nak? Ada nak apa? Tak boleh aiskrim, no. No aiskrim, tak boleh. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan Sawah Padi. Ini dia. Kita dah mancing ke sini dah nanti. Sampai sudah Jelapang Padi. Cari kayu pancing. Tips nak cari kayu pancing, cari kayu yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia ringan dan dia tak mudah patah. Okey, cari ni. Kena pasti kayu pancing. Okey, ini adalah kayu pancing yang orang dulu suka pakai. Lah selain kalau ikutkan pelepas sawit pun boleh juga. Tapi pelepas sawit dia berat dan dia tak mesra tangan orang kata. Tapi kayu ni dia ringan dan dia melentur dia macam ni. Belas tu adik saya. Inilah dia. Setiap kali kita orang pergi mancing, kayu pancing. Padahal pancing yang ni ada je, yang RM10 tu ada je. Tapi dia tak syok. dia feel dia lagi best lah. Dapat satu. Yang ni satu. Satu lagi. Ni. Ya, depan kau tu. Ni pun ada juga betul tinggi ni. Senang tak nak? 2 cukup lah kot. Semut ke tu? Semut ke tu? Kan? Okey, satu lagi. Peminat setia. Ini view sawah-sawah
Padi dah masak. Ada padi yang dah masak. So best lah mancing waktu-waktu macam ni. Ikan tengah banyak. Okey, dah. Dah dapat mancing. Pergi mancing dulu. Jom. Jom. Kamera balik. Wah, cantiknya sawah. Benda ni lah yang aku rindu kalau balik kampung. Suasana sawah, tenang, damai. Wah, subhanallah, cantik kan? Okey, ni lah dia pokok padi. Wah, ni lah dia padi. Padi ni tak lama lagi masak. Pokok padi. Pokok padi ni belum masak lagi. Nanti dah masak nanti dia akan tuai lah. Ni dia padi. Cantiknya pemandangan. Pemandangan dekat sawah padi. Kat sini lah kita nak mancing ni. Nampak ni, longkang ni lah kita nak mancing. Misi mencari ikan puyuh hari ni. Semua askar-askar sudah bersedia? Sedia! Pancing. Ashu tengah sediakan pancing. Senjata budak-budak kita. Jom kita set up dulu. Dan saya tengah set up pancing. Set up pancing. Habis gelap dah. Gelap. Gelap. Dari sana. Set up pancing. Apa tu, Dik? Ya. Ha? Tu batu tu. Setting pancing. Setting pancing. Payahnya kalau nak masuk. Mana boleh. Weh, korang dapat ikan besar tadi. Jangan batu-batu. Yang. Jangan batu yang. Okey, dah. Oh. Dah. Good. Hari ni kita gunakan umpan. Ni umpan kita hari ni. Nampak? Umpan cengkerik. Cangkukkan cengkerik dekat mata kain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jom. Kita letak pancing. Kat kan? Kam lah. Cuba lah kat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. Dah. Okay. Tu. Nanti bang. Nanti bang. Okay, dia makan. Sabar dulu. Okay, tarik. Aduh. Tak balik. Biar dulu. Biar dia makan dulu. Biar dulu. Dia tu. Kalau pelampung dia tergelap nanti bergerak baru kita angkat, okey? Okey bang ah? Bang ah jaga juga, okey? Mana mancing bang? Itulah jaga tu, ni pancing bang ah jaga yang merah tu jaga. Tunggu dia tenggelam dulu. Tunggu pelampung dia tenggelam baru kita tarik, okey? Selagi belum tenggelam jangan tarik dulu pelampung dia. Hasil yang pertama. Mana Ashu? Abang nak tepi. Ikan puyuh. Yeay, Ashu dapat. Ashu menjuarai ikan. Tengok. Ashu juara memancing. Ashu juara. Abang Iman dapat. Tengok Abang Iman. Ya, Abang Iman dapat ikan. Cahaya lah ikan puyuh. Puyuh. Comel lah Habis yang ni. belum dapat lagi. Yang ni comel lah. Okey. Kenapa Ashu je? Aku belum mancing lagi. Ashu dia dah 3 ekor. Ashu dapat ikan haruan. Comel ikan haruan. Janji strike. Okey, hero baru turun.
Talang nak letak hujung sana. Nak letak kat hujung. Oh, kita cari pot anchor. Jaga pancing bangah tu. Pancing bangah jaga. Jaga pancing bangah. Ni Pak Lang punya. Okey, letak sini. Bismillah. Tak tenggelam. Tenggelam jerit dia. Okey dah. Tunggu. Dapat. Sabar lu. Tunggu dia makan dulu. Tengok Anggun. Wah, Anggun mendapat ikan puyuh. Hebat. Aus. Dia dah makan. Kita tunggu lagi. Sikit lagi. Dia dah makan, dia dah tarik. Alright, tarik. Oh, berjaya. Yeah. Berjaya strike ikan puyuh. Mantap. Biasa. Kecil tapi janji strike. Dapat lagi ke? Anggun dapat lagi? Oh, Anggun dapat anak ikan haruan. Wah, anak ikan haruan. Ikan haruan. Tahniah. Jom buka dulu. Strike lagi. Comel lagi yang ikan gitu. puyuh. Berapa ekor dah bang? 2. Oh, abang dah 2 ekor. Comel lah. Tak abangah belum kan? Abangah belum lagi. Ada 2 ekor. Hari ni kita dapat satu yang besar sikit lah, yang kasar sikit. Ikan puyuh. Tapi Bye. tapi ngayuh lagi. Okey. Besar sikit. Dah. Okey dah bang. Tengah makan. Tarik lagi. Ya! Dapat lagi. Ikan puyuh. Asyik. Strike bro. Mantap. Ikan puyuh. Inilah seronok ni kalau mancing dekat sawah ni dapat ikan puyuh. Waktu cuti ni itulah yang seronok dia balik kampung. Setiap kali aku balik kampung Negeri Sembilan ni aku mesti datang sawah. Sebab dulu dekat sawah ni lah tempat aku tempat aku healing, tempat aku cari ketenangan dekat sini. Seronok tengok pemandangan sini. Jadi bila dah ada anak, aku bawa juga dia orang datang sini. Macam ni lah aktiviti kita orang mancing. Sambil tu santai riadah lah maksudnya. Seronok. Pegang lu. Sekejap bang, tapi kata angkat baru angkat, okey? Belum lagi, sabar. Dia angkat bang. Angkat. Angkat tinggi. Yeay, bangah dapat ikan. Angkat. Abi tengok. Angkat tinggi lagi. Anggun pun dapat, abangah pun dapat. Sini. Wah, abangah dapat ikan haruan. Anggun pun dapat juga. Go pergi Asyu, minta tolong Asyu buka kau. Go pergi Asyu. Suruh Asyu buka. Asyik, akhirnya dapat juga ikan. Habis mancing hari ni. Hasil sangat memberansangkan. Berapa ekor kita dapat? Lebih 10 ekor. Oh, ikan. Anggun dapat ikan hari ni? Dapat. Abang Umar? Dapat. Asyu? I'm the winner lah. Abang Angah dapat ikan? Berapa ekor? 3 kan? Abang Iman? Dapat. Kakak Pia?
Kakak biar makan dia je. Okay, hari ni semua puas hati sebab semua dapat hasil. Alhamdulillah. Okay, next kita jumpa lagi. Kita masih tempat lain pula. Okay, bye-bye dulu. Okay, alright, jom. Inilah hasil kita orang tadi. Kita orang mancing kat sawah dengan budak-budak tadi. Alhamdulillah. Tak banyak tapi semua dapat ikan. Oh, mak kau. Ada ikan haruan, ikan puyuh lah kita orang dapat. Ikan haruan dengan ikan puyuh. Alhamdulillah. Rezeki. Okay, kita orang dah habis mancing dah. Tengoklah suasana petang dekat sawah ni cantik kan. Kita orang dah habis mancing. Semua strike hari ni. Sambil mancing, sambil tengok keindahan dekat sawah padi ni kan. Cantiknya tengok sunset petang-petang. Jadi kepada yang dah tengok video kita orang mancing tadi, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi untuk next video dalam channel Teacher Sensei. Bye bye. Assalamualaikum.